Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Meladi. Nama diberi Muhammad Amir Khan bin Amin, 243 UG 245 H4. Kami dari kumpulan 1 akan mengkritik filem Gaduh. Gaduh mengisahkan pergaduhan antara pelajar Melayu dan Cina di sekolah menengah. Pihak sekolah menggantikan hukuman dengan kelas drama dikendalikan Azman. Kalau kita gali lebih dalam, kita akan jumpa Melalui teater, pelajar mula memahami antara satu sama lain, menghapuskan stereotip dan membina persefahaman dalam kalangan pelajar. Filem ini menekankan isu perkauman serta peranan seni sebagai medium perubahan sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ini saya akan menganalisis tentang struktur masyarakat. Pertama, dari aspek struktur masyarakat. Filem Gaduh menunjukkan masyarakat sekolah yang terbahagi mengikut kaum, khususnya antara pelajar Melayu dan kaum Cina. Pergaduhan yang berlaku memperlihatkan wujudnya prejudis dan stereotip yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Dari sudut hubungan kuasa pula, pihak sekolah dan kementerian mempunyai autoriti untuk mengawal keadaan. Pengetua Encik Chua bersetuju menubuhkan kementerian. Ini mewujudkan bagaimana pihak atasan menggunakan kuasa dalam membuat keputusan. Manakala, pelajar seperti Khalil dan Heng menjadi golongan yang paling terkesan oleh sistem tersebut kerana mereka membesar dalam persekitaran yang penuh dengan sentimen perkauman. Saya Alia, nombor ID 243 UG 2468. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang institusi sosial yang terlibat. Dalam meneliti konflik filem ini, terdapat dua institusi sosial utama yang memainkan peranan penting. Pertama, institusi pendidikan. Secara umumnya, sekolah sepatutnya berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan kepelbagaian. Namun dalam filem ini, sekolah menjadi medan perpecahan kaum. Sebagai contoh, pada minit ke-3.20 hingga 5.40, pihak pentadbiran gagal pada awalnya kerana mereka lebih mengutamakan hukuman berbanding memahami punca sebenar prejudis dalam kalangan pelajar. Kedua, institusi keluarga. Pandangan awal terhadap kaum lain sebenarnya bermula dari rumah. Filem ini jelas menunjukkan bagaimana latar belakang dan masalah keluarga membentuk sikap prejudis serta agresif antara pelajar Melayu dan Cina sebelum mereka menjejakkan kaki ke sekolah. Sebagai contoh, pada minit 13.50 hingga 15.10, ia menunjukkan situasi rumah Khalil di mana bapanya seorang yang garang dan menekankan autoriti secara agresif. Ini menjelaskan dari mana datangnya sikap baran dan defensif Khalil di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Teja binti Irwan Sani, nombor ID 243 UG 247 LM. Saya akan membentangkan analisis video Gaduh berdasarkan hubungan sosial dalam masyarakat merentas etnik. Filem Gaduh menunjukkan bahawa pada awalnya, hubungan sosial antara pelajar etnik berlainan adalah lemah kerana wujud prasangka dan stereotip. Contohnya, pada minit ke-6 hingga minit ke-10 ada berlaku pergaduhan antara pelajar akibat salah faham dan kurangnya komunikasi antara kaum. Contohnya, pada minit ke-6 hingga minit ke-10 berlaku pergaduhan antara pelajar akibat salah faham dan kurang berkomunikasi antara kaum. Namun, melalui aktiviti teater, mereka mula berinteraksi dan bekerja sama antara satu sama lain, sekaligus memperbaiki hubungan sosial antara etnik. Kesannya, nilai seperti toleransi, hormat dan kepercayaan mula terbentuk menggantikan konflik yang berlaku sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan Siddiq dan 242 UG 24231. Hari ini saya akan membentangkan analisis filem Gaduh berdasarkan tema hubungan etnik dan perpaduan masyarakat. Bahagian analisis yang saya pilih ialah peranan nilai etika dan peradaban dalam sistem masyarakat. Dalam filem ini, kita dapat melihat bagaimana sikap perkauman dan kurangnya toleransi menyebabkan pergaduhan antara pelajar Melayu dan Cina di sekolah. Antaranya berlaku pergaduhan akibat salah faham dan juga prasangka antara kaum. Namun melalui aktiviti teater sekolah yang dijalankan oleh cikgu-cikgu, pelajar mula bekerjasama dan memahami budaya masing-masing. Nilai seperti menghormati sesama sendiri, toleransi dan kerjasama membantu mengeratkan hubungan antara mereka. Filem ini mengajar kita bahawa nilai erat dan etika juga sangat penting untuk membentuk masyarakat yang aman, harmoni dan bersatu padu di antara kalangan pelajar di sekolah.
Sekian, terima kasih. Saya Jacim, umur 23 UG 245 dan saya akan menyambung perbincangan dengan fokus kepada perubahan sosial dalam masyarakat berdasarkan filem Gaduh. Pertama, dari segi perubahan nilai dalam masyarakat, sebagai contoh pada minit 9.26 hingga 10.8 kita dapat melihat sekumpulan pelajar Melayu membuli seorang pelajar kaum India. Babak ini menunjukkan berlakunya kemusatan nilai etika dan peradaban di mana pelajar menggunakan kekerasan serta kata-kata menghina tanpa rasa hormat terhadap etnik lain. Hal ini membuktikan bahawa nilai toleransi dan hormat menghormati semakin terhapus. Selain itu, berlaku juga transformasi struktur sosial melalui aktiviti teater yang dikenakan di dalam filem tersebut. Daripada situ, mereka mula memahami perasaan dan perspektif antara satu sama lain sekaligus mengurangkan konflik yang berlaku sebelum ini. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahawa perubahan sosial tidak semestinya negatif tetapi boleh membawa kepada perpaduan jika terdapat usaha untuk berubah daripada semua pihak. Sekian, terima kasih. Hai, terima kasih Daniel. Saya Muhammad Arif, nombor kad pengenalan pelajar 242 UG 244 F8. Saya akan meneliti cabaran dan konflik sosial yang digambarkan secara sinis tetapi tepat dalam filem ini. Jadi konflik utama ini berlaku di dalam sekolah menengah yang menjadi cerminan kepada masyarakat yang lebih luas. Kita dapat lihat bagaimana polarisasi kaum ini bukan berlaku dalam kalangan orang dewasa tapi berakar umbi sejak zaman persekolahan lagi. Jadi isu yang pertama adalah stereotip dan juga diskriminasi terhadap kaum. Jadi filem ini tidak berselindung dalam menunjukkan bagaimana kedua pihak ini melabel antara satu sama lain. Contohnya kita lihat dalam minit ke-33 Theater club có thiểu là cho pin Pak budak-budak Cina tu esok ponting aja jom. Alright. Jadi isu-isu inilah yang menambahkan jurang antara kaum dan juga disebabkan ketidakacuhan oleh pengurusan sekolah. Kita dapat lihat bagaimana isu ini semakin besar dan meluas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hazim Zairuddin, nombor badan saya 243 UG 246 1L. Jadi sebagaimana kita boleh lihat tahap kemajuan masyarakat dalam konteks hubungan etnik berdasarkan filem ini, pada fasa awal dan pertengahan filem, penilaian menunjukkan tahap perkembangan sosial yang negatif. Mengapa? Ini kerana masyarakat yang diwakili oleh para pelajar, guru-guru dan komuniti setempat menunjukkan kegagalan mereka dalam menguruskan kepelbagaian. Hubungan etnik ini berada pada tahap segregasi dan akomodasi rapuh. Di luar sekolah, kita dapat lihat watak-watak ini pulang ke zon selesa kaum mereka dan pihak berkuasa sekolah pula cuba menyembunyikan isu perkauman ini demi menjaga reputasi, imej luaran dan bukannya untuk menyelesaikan trauma psikologi pelajar. Bagaimanapun, filem Gaduh memberikan kita sinar harapan yang menunjukkan perkembangan sosial yang positif menerusi kaedah intervensi alternatif. Apabila Cikgu N menjemput Azman, seorang aktivis teater yang dilakukan oleh Namron, satu transformasi sosial mula berlaku melalui latihan drama dan teater. Para pelajar yang dahulunya bermusuhan kini dipaksa untuk bekerjasama. Dan yang paling penting, mereka mendengar luahan hati daripada kaum lain. Sesi luahan emosi dalam latihan teater tersebut merupakan kemuncak perkembangan positif di mana watak seperti Khalil dan Aheng mula sedar bahawa mereka sebenarnya berkongsi ketakutan, tekanan dan juga berkongsi impian yang sama sebagai anak muda Malaysia tanpa mengira bangsa dan kaum dan agama. Sekian, terima kasih. Kita bertemu kembali. Seterusnya, filem Gaduh menunjukkan kepentingan nilai, etika dan peradaban dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Pada awal cerita, pelajar kurang menunjukkan nilai hormat menghormati dan toleransi sehingga menyebabkan konflik kaum berlaku. Namun, perubahan mula berlaku apabila Cikgu N menubuhkan kelab teater yang menyatukan pelajar daripada pelbagai kaum. Melalui aktiviti tersebut, mereka mula bekerjasama, memahami budaya lain dan belajar untuk menghormati antara satu sama lain. Nilai seperti toleransi, empati dan kerjasama mula diterapkan dalam hubungan mereka. Situasi ini selari dengan prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan yang menekankan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Fakrin, ID 243UG245NK. Hari ini saya akan membentangkan analisis filem Gaduh berdasarkan hubungan sosial dan keharmonian masyarakat. Seperti kita tahu pada awal filem, iaitu sekitar minit ke-3 hingga 10,
berlaku pergaduhan antara pelajar Melayu dan Cina di sekolah. Babak ini menunjukkan konflik sosial, prejudis dan diskriminasi kaum akibat kurangnya persefahaman. Seterusnya pada minit 25 hingga 40, pelajar mula bekerjasama dalam aktiviti teater yang dianjurkan oleh guru. Mereka mula berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Babak ini menunjukkan kerjasama dan toleransi antara kaum. Akhir sekali, pada minit 55 hingga 65, pelajar berjaya menjayakan persembahan teater bersama. Mereka mula bersatu dan menghormati budaya lain. Babak ini menunjukkan keharmonian masyarakat dan perpaduan kaum. Kesimpulannya, gaduh mengajar kita bahawa komunikasi dan kerjasama penting untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan kepelbagaian budaya kepada pembangunan masyarakat. Walaupun bermula dengan konflik, filem ini membawa kita melihat sumbangan kepelbagaian budaya kepada pembangunan masyarakat melalui dua cara. Pertama, pembentukan identiti nasional yang matang. Sebagai contoh, dalam jam pertama minit ke-12 sehingga minit ke-15 seterusnya, watak Azman menyatukan mereka melalui projek teater. Pelajar-pelajar ini mula sedar bahawa mereka berkongsi rasa takut, harapan dan tekanan yang sama. Dialog yang jujur ini mematangkan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan rasional. Kedua, kreativiti melalui integrasi. Teater dalam filem ini adalah simbol pembangunan sosial. Apabila kepelbagaian budaya ini diraikan dan digabungkan, ia menghasilkan sebuah karya yang bermakna. Ini membuktikan bahawa kepelbagaian adalah satu kekuatan dan aset, bukannya satu ancaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Archa Raudah binti Azmi. Student ID saya 243UG 245M8. Filem Gaduh memaparkan konflik antara pelajar pelbagai kaum yang berlaku akibat prejudis, stereotip dan kurangnya persefahaman. Contohnya, pada minit 9, filem menunjukkan pergaduhan antara pelajar berlainan kaum yang berpunca daripada sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Situasi ini membuktikan bahawa tanpa nilai etika seperti hormat menghormati, toleransi dan empati, perpaduan masyarakat akan terjejas. Namun, melalui aktiviti teater yang dijalankan, pelajar mula bekerjasama dan memahami budaya serta perspektif kaum lain. Hal ini menunjukkan bahawa nilai peradaban seperti perpaduan, kerjasama dan saling menghormati sangat penting untuk membina masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, filem Gaduh memberi pengajaran bahawa masyarakat yang harmoni dapat dibina apabila setiap individu menghormati kepelbagaian budaya dan kerjasama tanpa mengira kaum demi mencapai keamanan dan kemajuan sosial bersama. Sekian, terima kasih. Zas.